Siapa dia? Assalamualaikum semua, bersama saya Abang Redwan. So hari ni Abang berada di MITC Melaka untuk program kita, Ronda Bazar Ramadan. Tapi Abang bukan seorangan, Abang bersama Ariana guys. So Ariana daripada Dewi Remaja 2025. Apa Ariana buat kat sini sebenarnya? Saya ada kat sini untuk bagi freebies kepada pengunjung dan peniaga di Bazar Ramadan MITC Melaka. So kita ada barangan eksklusif daripada Red One Mobile dan kita nak bagi free je dekat orang-orang awam. Tapi nanti dulu kita nak tengok line Red One Mobile dekat sini Saya tak suka line slow. Nampak ni 5G guys. Memang bagus lah tengok ni. Alright Ariana, apa tunggu lagi? Jom. Jom. Kita ronda bazar. Jom. Assalamualaikum. Okey bang. So ini apa bang nama gerai ni? Ayam bakar Restoran Sari. Okey, nak tanya abang lah sedikit persiapan. Start proses benda ni pagi ke macam mana? Pukul apa tadi? Pagi pukul 9, start masuk bazar pukul 2:30. So hari-hari abang dapat meniaga ayam berapa ekor? 32. 32, banyak juga. 32 ekor ni memang habis lah. Habis. Habis lah. Okey. Memang padu abang. Memang habis Ariana. So before this, kalau bukan Bazar Ramadan, abang buka kat mana? MTC Restoran Sari. Ada restoran lah? Yes. Wow. Kita sebenarnya datang sini kita nak bagi abang goodies daripada Red One Mobile. Khas untuk abang. Baik, terima kasih. Dan bukan tu je Riana, kita nak buat apa tadi? Kita nak belanja. Betul. Kita nak belanja customer-customer kat sana. Ayam panggang restoran Zahrin. Yes. Mudah-mudahan semuanya Sold out. sold out. Terima kasih. Terima kasih Red One Mobile. Red One Mobile memang best. You all nak menang tak RM1,500? Kalau nak menang, you all baca kat website kat bawah tau. Bye-bye. So guys, dekat kedai nasi kerabu ni sangat-sangat busy, banyak sangat orang beratur. Dan kita orang nak interview, owner pun tak sempat tau. Kalau korang nak tahu, husband and wife dua-dua orang Pantai Timur. That's why lah diorang meniaga nasi kerabu dekat sini. Dia kata tadi, baru first half tadi, pukul 3, licin. Dah habis. Habis. Lemak, kita ada ayam, kita ayam bakar. Daging bakar. Daging belengas, ayam pericik ada, ikan celup tepung pun ada. Ya, panas tau. Kalau korang selalu beli nasi kerabu yang dah tak panas, yang suam-suam, tak best. Yang ni best sebab dia masak kat sini. Nak tanyalah, berapa lama bang proses siap ni bang daripada pagi Masak pagi lepas sahur. Kita orang lepas maghrib tu terus mula sampai pukul 2 pagi. Bekerja berdua saja. Kami dah kuli, kami dah bos. Dengar tu, kami lah kuli, kami lah bos. Tu saya nak bagi ni dekat abang dan kakak ini daripada Red One Mobile. Terima kasih banyak-banyak Kita nak belanja nasi kerabu lemak guys dekat 5 customer yang terawal. Jom, let's go. Red One Mobile memang best. Terima kasih banyak, murah rezeki dari panjang umur selama berpuasa. Okey bang, boleh kenalkan nama abang tak? Nama saya Nazaruddin atau Nazakun ataupun air balang hawa lah ni. So, abang hari ni ada berapa jenis air? Berapa balang? Saya 7 jenis balang. Yang paling kanan sana teh beng cincau, kopi kau, durian Belanda, jagung, green tea, teh beng dengan mangga padu. Banyak bang saya nak sebut nama abang punya tajuk ni pun saya risau bang. Air balang Hawa. berapa banyak terjual? Hampir setengah balang lah saya nak cakap, balang bungkus saya tak terkira lah. 200 lebih, 300 bungkus ke atas lah, mungkin lebih lah. Banyak. Okey bang, dalam banyak-banyak air yang mana paling best seller? Best seller saya air ni. Mangga Sebab padu. sampai sahur pun masih manis. Itu trademark saya. Saya akan serve air, saya pastikan sampai isyak dan sahur. Sebab saya memang nak jaga kualiti. Inilah yang dikatakan peniaga jujur. Disebabkan abang jujur, so kita ada hadiah eksklusif daripada Red One Mobile. Dalam ni kita ada apron, macam-macam lah dalam ni. So abang kena dengar ni tau. Kita nak belanja 5 orang customer abang. Tapi kita bayar dekat abang lah. And then nanti kita pilih
Tapi abang kena bagi apa the best untuk kita bagi dekat customer-customer abang secara free. Red One Mobile memang best. Jumpa dia. Okay guys, kita dah berakhir dekat sini. Terima kasih kepada Ariana kerana sudi bersama Abang Red One untuk memberi kepada pengunjung-pengunjung dekat sini di MITC Melaka. Okey, korang yang mana berada di Melaka, jangan lupa untuk datang ke Bazar MITC Melaka. Untuk sama-sama lah memberiakan lagi suasana dekat sini. Betul tak? Betul. Alright, so Red One Mobile. Memang best. Terima kasih Ariana. Yay. Bye. Bye-bye. Red One Mobile kan ada.